Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salat Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan juga kebenaran Allah yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berkumpul pada hari ini untuk sama-sama kita mengambil sedikit manfaat ilmu yang bakal dikongsikan daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari ini, pada bulan Ramadan pada kali ini, kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Minggu lepas kita dah kongsikan sama-sama ayat daripada surah An-Nasr. Jadi seperti mana yang telah kita faham, ia adalah penerusan daripada perbincangan doa Nabi Ibrahim AS. Kemudian turun daripada surah Al-Fil dan juga surah Quraisy, yang mana Allah SWT selamatkan kota Mekah. Dan kemudian Allah SWT berikan kemudahan kepada orang-orang Quraisy nak melakukan perniagaan, pengurusan, pentadbiran negara dan sebagainya. Kemudian mereka mendustakan agama dengan bentuk mereka mereka telah diberikan kemudahan oleh Allah SWT tapi tidak sembah Allah Subhanahu Taala. Dia melakukan kerosakan, mereka melakukan kezaliman dan sebagainya, sehingga dikutuk oleh Allah Subhanahu Taala dalam Quran dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian Allah SWT berikan mandat ataupun kelebihan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Jadi sekarang ni mereka orang-orang Quraisy semua dah abuse sistem ataupun abuse leadership yang Allah berikan. Sekarang ni leadership tu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sekarang ni ada declaration of war. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi sekarang ni ada perbezaan antara Nabi SAW, Nabi punya camp, dengan orang kafir punya camp. Dan orang kafir punya camp pada waktu itu adalah orang Quraisy. Dan di antara orang-orang Quraisy itu semua adalah pakcik-pakcik dia sendiri, kuncu-kuncu dia, orang kaum dia lah, Bani Hashim dan sebagainya. Okay, jadi dah ada perbezaan. Kemudian Allah SWT bagikan ayat seterusnya ataupun surah seterusnya, iza ja'a nasrullahi wal fath. Dan ketahuilah wahai Muhammad, satu hari nanti kamu akan nampak kemenangan, bantuan yang besar daripada Allah Subhanahu Taala dan juga pembukaan kota Mekah. Walaupun pada waktu itu kota Mekah belum lagi dibuka sebab kota Mekah ni terbuka pada tahun ke-8 Hijrah. Maknanya Nabi SAW wafat pada tahun 10 Hijrah. Okay? Jadi tahun 8 tu maknanya hujung-hujung kehidupan Nabi SAW barulah Nabi achieve kemenangan lah, kemenangan kota Mekah tersebut. Jadi Allah SWT bagikan satu gambaran kepada Nabi, satu hari kamu akan conquer kota Mekah dan kamu akan nampak orang masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Ini yang kita kongsikan pada minggu yang lepas. Tapi dalam masa yang sama juga dalam ayat ataupun surah yang bakal kita kongsikan pada hari ini, dia boleh dikatakan spesifik untuk satu orang, individual person. Tapi sebenarnya kita boleh tengok daripada sudut dia punya karakter dia, dan kita perlu nasihat dan juga orang kata tu ambil pengajaran terhadap diri kita sendiri. Sebab macam ni kalau kita belajar Quran, kadang-kadang Allah SWT highlight certain individual. Contohnya macam Fir'aun, kan, Fir'aun. Tapi bila Allah cerita pasal Fir'aun, it's not kita belajar tentang Fir'aun, kita belajar tentang karakter Fir'aun. Karakter Fir'aun ni apa sebenarnya? Okay?
Jadi kalau kita belajar tentang Firaun, Firaun ni dia sombong contohnya, bongkak, dia ada harta kekayaan, dia ada kuasa, tapi dia tak nak sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So that is the character. Ataupun kalau kita belajar tentang cerita Nabi Yusuf dan juga adik-beradik dia. Nabi Yusuf total ada 12 adik-beradik kan, termasuk dirinya. Okay. Bila kita belajar tentang adik-beradik Nabi Yusuf, kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang jealousy, kita belajar tentang dengki terhadap adik, ataupun tak agree, ataupun kita kata tak agree dengan pandangan bapa dan sebagainya. Jadi mereka bergaduh adik-beradik dan sebagainya. Jadi bila kita belajar tentang individu, kita belajar tentang karakter dia. Jadi bila especially kalau kita kata the villains of the Quran, the villains maknanya orang-orang yang jahat dalam Quran, kita belajar karakter dan kita kena relate balik dengan diri kita. Bukan cakap, oh ni adalah sejarah je. Tak. Quran bukan kitab sejarah. This is not a history book. Okay? This is a living book. Bermakna, mungkin ada di antara kita yang ada perangai macam Firaun, nauzubillah. Ada perangai macam adik-beradik Nabi Yusuf. Ada perangai macam Abu Lahab. Ada perangai macam orang-orang yang Allah SWT katakan dalam Quran ni, orang yang binasa, orang yang hina dan sebagainya. Okay. Jadi kalau misalnya kita belajar Quran sebab kata kita orang Islam kan, kalau cerita tentang Nabi Yusuf dengan adik-beradik, oh kita Nabi Yusuf, yang lain orang semua adik-beradik dia. Tak kan? Oh, kita Nabi Musa, yang lain semua Firaun. Tak, it's not about that. It's about kita kena reflect on diri kita. Kita bukan label orang, engkau macam Firaun, engkau macam Abu Lahab, engkau macam ini. Tak, kita kena tanya diri kita, ada tak aku perangai macam ini? Ada tak bila aku berurusan dengan adik-beradik, aku perangai macam Nabi Yusuf ataupun macam adik ni? Ataupun macam abang-abang dia? Ada tak bila aku berurusan dengan orang, aku jadi bos, aku ni Firaun ataupun aku ni Nabi Musa? Faham tak? So that's the way of how we do things. Kenapa kalau kita belajar contohnya dalam surah hari ini, pada surah Masad, kita belajar tentang Abu Lahab. Satu individu, Abu Lahab. Tapi it's not just about Abu Lahab. It's about the character of Abu Lahab. Jadi bermakna Abu Lahab tu adalah satu figur, tapi mungkin ada Abu Lahab di kalangan kumpulan kita, keluarga kita, family kita, daripada negara kita, daripada dan sebagainya. Itu yang kita nak kena lihat dia punya perkara tersebut. Okay? Jadi daripada situ baru kita dapat faham secara keseluruhan. Dan ada juga perbincangan ulama mengatakan kenapa Allah go out of his way nak criticize satu orang. Sampaikan ada satu surah specifically for Abu Lahab. Kenapa? So itu pun kita kena fikirkan. Yang antara pandangan ulama mengatakan begini, nak tunjukkan betapa cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW, Allah keluarkan satu surah khas untuk musuh utama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Inna A'tainakal Kautsar adalah spesifik untuk Rasulullah SAW, okay? Dan Abu Lahab adalah untuk musuh Rasulullah SAW. Jadi sebabkan dia musuh ketat Nabi, Allah spesifikkan satu surah yang atas dasar cinta Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang antara poin yang ulama highlightkan kita lah, kenapa ada spesifik surah surah Lahab ni ataupun Abu Lahab. Okey. Dan dalam surah Al-Masad ni yang akan kita baca, dia sebenarnya bukan ada satu individu, dia ada dua orang. Ada dua orang. Satu Abu Lahab, lagi satu adalah isteri dia. Jadi isteri namanya tak disebut kat sini, tapi kalau ikut kepada sejarah nama isterinya Urwah. Nama isterinya Urwah. Okey. Dan Abu Lahab pun bukan nama dia. Abu Lahab adalah nama gelaran. Nama gelaran. Jadi kalau orang Arab, dia biasa gunakan perkataan Abu something. Okey, contohnya Sayyidina Ali dikenali sebagai Abu Turab. Abu Turab. Kenapa? Sebab dalam sejarah Sayyidina Ali dia waktu tu dia tidur kat bawah. Jadi bila dia tidur tu, badan dia tu kena tanah lah. Macam orang dulu tidur bukan atas tilam macam kita. Dia tidur dekat bawah, dekat kain ke, dekat orang kata tu, dekat kapet yang kecil kan, yang orang kata tu rotan tu. Kemudian ada yang terlanggar dia punya batu ataupun dia punya inilah tanah dia. Jadi bila Nabi nak kejut Sayyidina Ali, Nabi kata ya Abu Turab. Sebab badan dia tu ada dia punya tanah-tanahnya. Jadi Abu Turab. Okay. Contohnya kalau kita belajar Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat Nabi kan, sahabat Nabi yang banyak riwayatkan hadis. Hurairah tu maknanya kucing. Bukan dia bapa kepada kucing, tak, sebab dia ni memang
macam orang yang suka dengan kucing. Jadi ada cerita yang di mana dia pakai jubah yang besar. Jadi orang Arab ni dia suka pakai satu jubah besar yang mana dia punya jubah kain ni dia besar gini. Dia besar bawah. Dalam ni ada kucing. Dia simpan kucing ni kat dalam ni. Jadi bila jalan dia bawa kucing ni macam ni. Jadi keluar kucing. Jadi bila dah selalu tengok Abu Hurairah ni dengan kucing, saya panggil Abu Hurairah. Wahai bapa kepada kucing. Bukannya isterinya lahirkan kucing, taklah. Okey. Jadi kalau Abu, dia adalah nama gelaran ataupun samaran. Okey. Macam contoh kalau bahasa Inggeris kita ada macam Batman kan. Dia bukannya daripada bat. Tak, tapi dia punya figur dia macam Spiderman. Dia ada figur dia kepada satu benda. Jadi Abu something, itu dia refer kepada nama gelaran. Tapi nama betul Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Okay. Pernah dengar perkataan Uzzah kan? Lata wal Uzza. Lata wal Uzza. Itu adalah nama-nama Tuhan. Nama Tuhan yang mereka berikan. Jadi Uzza ni adalah satu Tuhan yang ada dekat Kaabah kan ada berhala, lepas tu ada diorang nama-namakan. Jadi ada nama Lat, ada nama Uzza. Jadi Abdul Uzza tu adalah hamba kepada Tuhan yang ada dekat Kaabah tu. Okay, jadi ulama bincangkan juga kenapa tak disebut nama betul dia. Kenapa sebut nama gelaran dia? Sebab tak apa orang kata tu macam tak kena apabila dinamakan nama betulnya dalam Quran. Sebab Quran ni adalah untuk sembah Allah. Jadi kita kan Abdullah. Jadi macam kalau letak tabat siada Abdul Uzza, macam hamba kepada Uzzah tu macam tak kena. Okay? Jadi dalam masa yang sama juga kita percaya tidak ada orang yang menjadi hamba kepada Uzzah. Sebab Uzzah tu bukan Tuhan. Faham tak? Jadi sebab tu diberikan nama gelaran Abu Lahab. Okay? Nah, Abu Lahab ni dia satu figur yang besar di kalangan orang-orang Quraisy. Dia bukan sahaja pakcik Nabi. Kita tahu dia pakcik Nabi. Jadi Nabi ni ada bapa Abdullah. Abdullah dah meninggal dunia sebelum kelahiran Nabi. Kemudian ada adik-beradik kan. Ni kira ada Abdullah, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Ni semua adalah dia punya pakcik-pakcik dia. Pakcik-pakcik dia. So kira dia ini pakcik yang kuat lah. Saya sebelah bapa kan, paternal uncle. Jadi dia bukan orang biasa. Dan hatta kita katakan Abu Lahab ni sebelum Nabi jadi Nabi, dia adalah di antara pakcik yang suka kepada Nabi SAW. Jadi bila diberitahu daripada ibu Nabi melahirkan, okay, ada seorang hamba perempuan datang jumpa dengan Abu Lahab. Dia cakap, kau baru dapat anak saudara. Dan Abu Lahab ni dia terlalu happy sehingga kan dia bebaskan hamba tu. Cakap aku bebaskan kau, kemudian dia sembelih binatang semua, dia kasih orang makan. That's how happy he is bila dia dapat anak saudara, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan bila Nabi SAW ni dibesarkan, he was being celebrated. Maknanya dia kira anak saudara yang baik lah. Orang suka kan. Bila berniaga untung, orang suka lah. Bila dia kahwin dengan Sayyidina Khadijah, dia kira macam wedding of the year, macam celebrity kahwin. Dan dia disupport oleh pakcik-pakcik ni semua. Cuma sebab belum ada Islam waktu tu. Jadi Abu Lahab ni sebelum Nabi ditabalkan sebagai seorang Nabi, dia adalah di antara orang yang suka sayang kepada anak saudara dia lah. Dan hatta ikut kepada sejarah kan, anaknya Abu Lahab kahwin dengan anaknya Nabi SAW. Ada dua anak perempuan Nabi, ada dua orang. Satu Ruqayyah, satu Ummu Kalsum. Kahwin dengan anak Abu Lahab. Dua orang. Okay? Saya lupa nama anak Abu Lahab siapa. Tapi ada satu anak Abu Lahab yang masuk Islam waktu Fatu Mekah. Okay? Jadi nak dikatakan rapat. This is not just pakcik. Kalau dah kahwin dengan anak, maknanya jadi besan Betul tak? Kalau kahwin anak dengan anak kahwin, jadi bapa dengan bapa jadi besan kan? Besan. Jadi besan, dia jadi jiran Nabi SAW. Dia duduk rumah sebelah-sebelah. Jadi dia bukan orang asing. Dia adalah orang yang sangat rapat dengan Nabi SAW daripada sudut pertalian darah. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran kat sini? Kadang-kala kan, orang yang paling rapat dengan kita lah
adalah orang yang paling tak sokong apa kita buat. Faham tak? Dan kalau misalnya kata kita mengharapkan orang yang paling rapat sekali dengan kita ni, yang support kita, kita akan menunggu kegagalan lah. Maknanya akan hampa lah, akan hampa. Saya ni contoh je lah, contoh. Ni saya belajar juga bila nak meniaga. Ni mentor-mentor saya ajar, bila nak meniaga kan, jangan harap orang yang paling rapat dengan kita support kita. Macam, kau punya best friend tak akan beli dengan kau. Cakap betul ke? Ya betul. Cakap, sekali bila dah berniaga ni betul lah. Senyap semua kan. Best friend tak ada kan, family pun tak ada apa. Jangan harapkan. Kalau harapkan habis. Saya ada juga pasangan yang yang buat buka perniagaan, dia komplain, dia kata adik-beradik dia tak nak beli dengan dia. Kawan-kawan rapat dia tak nak beli dengan dia. Cakap asal awak expect benda tu? You need to expect bila buat business, strangers yang akan support. Stranger akan support. Jadi selalunya kalau benda yang kita nak buat, kan, kena ingat kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita adalah musuh utama kita. Jadi ni ada cerita Nabi SAW lah. Kan, Nabi bila dakwah, bukan saja tak support, malahan melawan apa yang Nabi bawa. Melawan. Dan juga dia buat kempen untuk jatuhkan nama Nabi SAW dan hina kutuk Nabi SAW. Ni adalah Abu Lahab. So sebab tu Allah SWT spesifik letak ceritanya dalam Al-Quran, Abu Lahab. Okay? Dan nanti kita akan ceritakan tentang isterinya pula. Okay, tapi sekarang ni kita fokus kepada Abu Lahab. Dan perkataan Lahab ni, okay, dia perkataan maksudnya adalah api yang menyala. Spark. Okay, kita kalau kata api, ada api yang bila dia dah jadi hitam kan dia keluar asap kan. Tapi kalau api yang mula-mula start kan dia punya itu bright yellow ataupun bright orange dan sebagainya. That is api tu. Api yang start the fire. Bila kalau kita kata kita dah ada minyak ke apa sebagainya, kita letak api, automatically dia keluar, and that first spark tu, itulah nama dia lahab. Okay, api yang menyala-nyala ataupun api yang terang. Jadi lahab ni ada beberapa poin. Satu adalah api yang semarak, spark fire. Okay. Dan juga nak dikatakan Abu Lahab ni kenapa dapat gelaran Abu Lahab, disebabkan dia ni panas baran. Dia cepat melenting. Jadi orang yang cepat melenting maksudnya orang tak boleh apa, orang tak boleh kena tegur. Contohnya macam orang tu, kita cakap sikit kau buat ini, terus dia marah. Itu namanya cepat panas baran lah. Okay, jadi Abu Lahab ni memang orang yang kuat melenting, panas baran, hot-headed. Itu pun hot kan balik kepada api kan. Panas baran. Jadi disebabkan itu orang takut dengan dia. Orang takut. Bayangkan kalau dia ada dia punya hamba-hamba dia semua sebagainya. Macam ibarat gambaran kalau kita ni jadi bos, lepas tu kita ada staff-staff bawah kita semua takut. Kita buat salah, kita macam nak berbual pun susah, kita memastikan semua perfect dan sebagainya. Dan kadang-kadang macam asal kau buat je gini, tiba-tiba macam kita dah takut. Ini adalah perangai Abu Lahab. Dia condescending, intimidating terhadap orang. Jadi orang takut nak target dia lah, nak cakap dengan dia, sebab dia panas baran. Kenapa namanya Lahab juga? Sebab ada riwayat katakan sebab dia consider redhead. Redhead maknanya dia kulit putih, kulit cerah, pipi dia merah-merah. Kira ni dah merah-merah, lepas tu rambut dia macam rambut warna merah. Ini nama redhead kan, redhead. Dan dia ni adalah orang yang ni tau, orang yang kaya, orang yang good looking, handsome. Pasal orang Arab waktu tu kan, boleh dikatakan majoritinya adalah orang yang kulit gelap dan sebagainya. Tapi bila ada orang yang putih melepah, kemudian dia punya surface macam putih kemerah-merahan ni kan, nampak dia punya kecantikan ataupun dia punya good looking. Jadi Abu Lahab ni orang yang influence, orang yang good looking, orang yang kaya, dan orang yang pangkat tinggi, a good businessman in a sense lah. So, kenapa dia good businessman? Sebab dia pandai menipu orang lah. Dan dia kan, kita belajar dia adalah treasurer of Mekah kan, treasurer of the house of Kaabah pada waktu itu. Jadi orang bayar duit-duit, istilahnya macam duit Baitul Mal, semua dia yang jaga. Jadi daripada situlah dia dapat kekayaan dia. Jadi dia bukan orang sembarangan, dia orang yang influence dekat negara Mekah pada waktu itu. Jadi itu yang dia dapat nama Lahab kat situ.
Dan juga lahab kat sini boleh masuk macam api. Api kan dia macam bila dia menyala, dia kan macam goyang-goyang kan. Jadi ada ceritakan sebab dia ni adalah orang yang selalu mabuk. Kaki botol lah. Kaki botol. Jadi orang kaki botol kan selalu mabuk kan. Dia macam goyang-goyang. Macam api tu. Jadi istilahnya dia dah kaya, dia good looking, dia handsome, dia intimidating, dan dia juga party lifestyle punya habit lah. Jadi dia kira macam apa sekarang nama dia, macam playboy of the country, something like that. Macam gitu. So this is Abu Lahab. Okay, this is Abu Lahab. Dan kita katakan dia ni adalah Minister of Finance ataupun kita kata Treasurer of Mekah kan. Jadi bila datang dakwah Nabi SAW, dakwah Nabi apa? Qul huwallahu ahad kan. Nanti kita akan belajar. Saya expect minggu ni nak cover ni lah surah Ikhlas sekali. Jadi minggu depan kita boleh baca surah Falaq dan surah Nas. Tapi bila saya baca dia punya tafsiran dia, rasa macam tak sempat. Okay, dan saya pun tak nak rush things off lah kan. Macam kita belajar, kita rush daripada ayat-ayat ni. Jadi kita cuba satu persatu. Jadi kalau hari ni, kalau kita sempat, kita habiskan surah Al-Masad. Minggu depan kita cuba baca surah Al-Ikhlas, insyaAllah. Okay. Jadi dakwah Nabi adalah Qul huwallahu ahad. Maknanya Tuhan tu satu. Okay, Tuhan tu satu. Tuhan tu Esa. Bila ada Tuhan yang satu, bermakna Tuhan yang ada dekat Kaabah tu, dekat kawasan Kaabah tu semua bukan Tuhan lah. Latah, Uzza dan sebagainya bukan Tuhan. Jadi bila bukan Tuhan, bermakna semua orang tak boleh sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah. Jadi bila tak ada Tuhan selain Allah, bermakna yang hamba-hamba tu atau berhala-berhala tu kena hancur, kena hapuskan, betul tak? So bila dah dihapuskan, bukan saja Tuhan hilang, in the sense, okay, agama orang semua hilang dekat Mekah, polisi negara pun akan tukar, okay, bisnes pun akan hilang, betul tak? Dan Abu Lahab businessman, jadi dia kacau bisnes lah. So in a sense, it's not about Latah ke Uzzah ke berhala, it's about business. So sekarang ni Nabi SAW kacau bisnes orang. Bila kacau bisnes orang, apa jadi? Gaduh lah, perang, marah kan, panas baran lah, sebab kacau bisnes orang. Macam contoh kita dah buat bisnes okey, sekali tiba-tiba kita ni pergi komplain dekat government ke, kita komplain kat gini, suruh tukar polisi dan sebagainya. Sekali government tukar polisi, kita marah government ke kita marah orang yang kacau ni? Asal kau bikin kacau kan? Kau diam-diam sudahlah. Apa sebelum ni hidup kau susah ke? Aku support kau sama ni, betul tak? Ya anak saudara, aku support kau sama ni, asal kau kacau? So dia marah. So in a sense kita kena faham apa ni pun nasihat kepada semua lah. Bila kita kena peka dengan apa yang berlaku dalam perkembangan dunia sekarang ni. Okay? Saya dah belajar dengan teman-teman saya, dia kata macam ni, apa saja yang kita nampak dekat dunia ni, segala kezaliman yang berlaku, kita kena faham, this is not just religion, this is politics. This is all about money, about status involved. Okay? Jadi this is how we need to see things. Jadi agama tu is at the surface, is the front value. Orang nampak, oh ni adalah perang agama. Tak, dia bukan perang agama. Dia belakang tu ada benda lain. So bila kita faham ayat ni, kita akan faham dunia macam mana, how it works also. Ya, jadi sebab tu penting itu kita belajar Quran, sebab Quran dah cerita dah daripada dulu macam gitu. Bukannya sekarang ni baru berlaku, tak, daripada dulu zaman Nabi kan, gaduh tu sebab kacau bisnes lah. Okay. Jadi Abu Lahab ni marah dengan apa yang Nabi buat sebab dia kacau dia punya lifestyle dia, kacau dia punya kehidupan dia punya pangkat dia, kan, nama dia pun Abdul Uzza, kau kacau aku punya Uzza dan sebagainya. Jadi benda dia tak happy. Sebab tu dia bergaduh ataupun dia attack Nabi SAW. Okay. Jadi this is the name Abu Lahab. Jadi kalau kita faham nama Abu Lahab, kita akan faham the whole story of the Quran itself. Okay, Abu Lahab. Okay, jadi saya bacakan ayatnya dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab,
sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu azim. Okey. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey. Tab ya, dia tabbah kan. Dia tab. Tab tu maknanya binasa, cilaka, itu maknanya tab. Okey. Yada itu dua-dua tangan, Abi Lahab atau Abu Lahab, wa tabba, dan binasalah ia bersama. Jadi ada dua kali binasa digunakan. Okey. Ikut kepada satu kisah yang di mana bila Nabi SAW, this is the famous story lah, bila Nabi mula dakwah secara jahar. Jadi Nabi ada dakwah secara sir kan, secara sendirian, tapi kemudian baru Nabi dakwah secara terang-terangan. Jadi bila Nabi dakwah dah mula nak start to open up kepada semua, jadi Nabi naik kepada satu bukit. Ada kata Bukit Safa kalau tak silap saya. Dia naik ke satu bukit. Jadi bila istilahnya Nabi SAW naik dekat bukit, itu kira macam PSA, Public Service Announcement. Orang dulu tak ada macam siren bunyi dan sebagainya. Jadi bila ada orang naik bukit ni macam speaker's corner, bila orang naik, orang tahu this is something kita nak kena dengar. Okay, automatic. Jadi bila mereka nampak Nabi naik atas, semua apa yang mereka buat semua kena stop, mereka kena fokus kepada Nabi. Jadi Nabi naik atas. Bila Nabi naik atas, Nabi katakan kepada orang semualah berkenaan dengan hari kiamat nak datang, aku adalah Nabi utusan Allah dan sebagainya, kamu kena selamatkan diri kamu daripada azab api neraka dan sebagainya. Jadi ini dakwah first Nabi SAW kepada orang semua. Dan Nabi SAW bila berbicara, Nabi kasih satu analogi dulu. Kalau misalkan aku cakap ada musuh datang daripada jauh nak attack kita, kamu semua percaya tak? Dia gitu. Semua orang cakap, yes of course lah, engkau Muhammad tu, kita tahu engkau ni orang jujur, orang mana, orang tak pernah tipu dan sebagainya. Jadi ketahuilah kepada engkau semua, aku ni adalah Rasulullah, aku diutuskan oleh Allah, dan kiamat akan datang, maka selamatkanlah diri kamu semua. Jadi dia ibarat kasih lecture. In a sense, kasih lecture. Bila kita dengar tu kan, bila kalau kita dengar orang cakap pasal akhirat, tu ada satu dakwah kan, satu lecture. Jadi bila Nabi sampai ke ayat tu, orang yang first criticize adalah Abu Lahab. Dan dia gunakan perkataan tab. Tabban lak. Curse you. Curse you. Okay, tabban lak. Alihaza jamak tanah. Dia kata, sebab ni ke kau kumpulan kita semua? Kira macam orang tengah buat bisnes. Tiba-tiba kau suruh kita stop. Istilahnya kau suruh stop, orang dengar. Lepas tu kau cakap pasal kiamat. Kau cakap pasal ada Tuhan selain yang ni dan sebagainya. Something that is, apa ni? Macam apa ni? So dia start to curse dan dia gunakan perkataan tab. Tabban lak. Dan dalam bahasa Arab, bila kita nak kutuk orang, kita katakan tabban laka. La, ada lam, tabban lak. Tabban lak, maknanya curse you. Tabban. Jadi tapi dah ayat ni tak ada tabban liyadai Abi Lahab. Tak ada lam kat sini. Itu pun boleh dimaksudkan sebagai curse juga. Curse juga. Dan perkataan tabban lak ni adalah satu hinaan ataupun satu kritikan yang keras. Mungkin kalau saya cakap word binasalah awak, macam tak feel, sebab dia is not like macam terjemah tau. Macam kita punya cara curse sendiri kan, kalau kita marah orang, kepala apa tu, kita marah betul, kita ada bahasa kita. This is the bahasa yang time Nabi SAW dekat Mekah. Jadi perkataan tabban ni adalah satu makian yang besar, bukan makian yang kecil. Okay? Jadi bila dikatakan tabban laka Muhammad, itu ada satu hinaan besar kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah curse balik, lawan balik dengan perkataan tabban, tabbat siada, iaitu tangan Abu Lahab. Jadi ini satu poin berkenaan dengan perkataan tab. Saya akan pergi pada perkataan tab juga, tapi saya nak tekankan perkataan yad kat sini, yad, tangan. Kenapa dalam banyak-banyak anggota Allah kata binasalah tangan Abu Lahab? Binasalah tangan Abu Lahab. Kan, kenapa bukan binasalah kepala ke, binasalah kaki ke, atau binasalah seluruh anggota badan Abu Lahab kan? Kenapa tangan je? Tangan dia seluruh benda yang... Yes. Nombor satu, kan, dalam Quran biasanya tangan dia associate dengan earnings, keuntungan. Orang meniaga semua, ataupun kita usaha gunakan tangan kan. So tangan Abu Lahab. Dan Abu Lahab ni dia, tangan dia orang yang berkuasa kan.
Dan dalam Quran pun kadang-kadang kita guna perkataan tangan tu diterjemahkan sebagai kuasa. Kan, yadullah fawqa aydihim contohnya, tangan Allah. Tangan Allah maksudnya apa? Ada terjemahkan sebagai kuasa Allah. Kuasa Allah. Okay? Jadi he is a very powerful man and he has a lot of earnings. Jadi Allah start off dengan mengatakan tangan dia akan hancur dulu. Tangan dia akan hancur dulu. Earnings dia akan hancur, ditirit pelan-pelan dan sebagainya. Barulah anggota badan. Sebab tu ada tabbat siada, kemudian watabba ada lagi satu. Tab. Jadi maknanya tangan hancur dulu, kemudian baru the rest of it yang akan hancur. Faham? Okay. Jadi perkataan tab kat sini juga maksudnya apa? Dia adalah ibarat kalau bahasanya kita slow beating. Tab maknanya slow beating. Slow beating. Bermakna contoh kalau kita ada tanah. Kalau kita sekarang nak nak streetkan tanah ataupun road, kita pakai macam mesin bulldozer ke apa semua kan, ni street kan. Tapi kalau orang Arab dulu kalau misalnya kata nak dapat road yang straight, dia orang tak ada mesin-mesin tu semua. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka selalu jalan kat tempat tu. Jalan-jalan sampaikan benda tu jadi tapak jalan. Dan road jadi smooth. Jadi sebab apa? Sebab selalu dipijak, hentak. Lama-lama dia punya tanah jadi straight. Jadi orang boleh berjalan. Faham tak? Macam contoh, kalau dulu perjalanan bukan dengan kereta kan. Kalau kereta kan roda bulat. Tapi kalau dengan unta sebagainya kan dia tapak. Jadi hentak. Jadi ibarat macam contoh, batu lesung ada benda kita ketuk, lama-lama jadi flat. So tu maknanya tab. Okay? Jadi slow beating. Okay? Jadi nak katakan kalau kita nak translatekan slow beating dengan curse, dengan hinaan yang makian tu, nak katakan Abu Lahab ni dia akan mati dalam keadaan slow death. Maknanya dia sikit demi sikit dia akan nampak kehancuran demi kehancuran. Dan dia akan nampak sendiri dengan mata dia semua apa yang dah diusahakan dengan tangan dia semua akan hancur. Kenapa? Sebab memang dalam sejarah dikatakan Abu Lahab ini mati 10 hari selepas Badar, tak salah. Dan dia mati sebabkan kena virus. Dia kena ta'un, okay? Jadi orang kalau kena virus, dia mati bukan terus automatik mati kan? Dia slow death kan? Dia kena sakit, diterit, baru dia mati. Okay? Dan matinya Abu Lahab ni adalah satu penghinaan yang besar yang Allah boleh berikan kepada seseorang. Iaitu dia bukan saja mati macam gitu, tapi dia slow death, maknanya orang nampak dia daripada ada kuasa, orang yang kuat, orang yang good looking, handsome, orang yang party goers kan, sampai dia jadi orang yang sakit sampai dia mati. Dan bila dia mati, ada ceritakan dia beberapa hari dia punya so-called jenazahnya tu tak diuruskan, sehingga kan jenazahnya itu jadi busuk. Dan sebab dia kena virus, jadi orang takut nak dekat dengan dia. Tak ada orang yang nak berani nak angkat dia. Jadi bila dah terlalu busuk, dia orang nak kena get rid of badan dia ni ataupun dia punya mayat dia. Apa mereka buat? Mereka gali tanah, kemudian mereka ambil macam kayu panjang, mereka ramai-ramai tolak. Sebab dia tak nak pegang. Dia tolak sampai masuk dekat dalam tanah. Kemudian bila dah masuk dalam tanah, mereka ambil batu, mereka campak dalam batu tu, kasih ratakan. Itu adalah penghinaan yang diberikan kepada Abu Lahab. Mati dalam keadaan slow death. Jadi itu digunakan perkataan tab kat sini. Okay? Jadi tabbat siada boleh diterjemahkan sebagai satu hinaan, makian kepada Abu Lahab. Okay? Tab ni juga adalah satu penghinaan daripada sudut cara matinya tu, pelan-pelan. Dan dia one by one. Okay? Dan ini adalah satu kebimbangan kepada semua orang yang awalnya bila kita dah bina semua kan usaha supaya kita dapat kekayaan, kekuatan dan sebagainya, dan kita sendiri nampak kejatuhan benda tu. Contoh kat sini kebanyakan dari kita adalah mak ayah. Kita besarkan anak kita dengan susah payah, betul tak? Kan kita kasih dia makan, minum, pendidikan, didik dia jadi orang yang baik, anak soleh dan sebagainya, anak solehah. Okay? Sekali kalau misal kata depan kita nampak dia ni hancur, remuk tak hati? Remuk lah kan? Saya pernah berbual juga dengan isteri saya kadang-kadang. Kadang-kadang kita ni sebagai mak bapak, kita nak kena ada that hard talk lah. Hard talk.
just think about this okay. We have a good environment contohnya at home. Kita solat jemaah, kita ngaji Quran sama-sama, kita buat baik, kita mak ayah pun kita disiplin, kita didik anak kita, pelajaran kita kasih, makan minum kita jaga baik dan sebagainya. Kalaulah misal kata contoh apa yang dia lakukan selepas itu benda yang betul-betul kita macam tak sangka. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Kan boleh berlaku. Saya ada baca, saya ada hantar mesej kan semalam dekat dalam grup. Ada baca tak? Ada kan? Okey. Jadi yang kita nak tekankan tentang kadang-kadang we can give a good environment to our family. We can give a good environment. Tapi dia punya end result kita tak tahu whether betul jadi bagus ke tak. Okay? Dan kalau worst comes to worst, dia akan jadi apa? Mungkin contohlah, dia tak nak jadi ustaz. Okey lah, pada saya kalau tak jadi ustaz okey je. Okay, kalau anaknya. Tapi kalau misal kata dia jadi worse daripada tu, what happen? Kalau contoh dia tiba-tiba dia tukar jantina contohnya. Ataupun dia keluar Islam. Can that happen? Even though kita kasi good environment kepada anak-anak kita. Dan apabila benda tu berlaku, hati kita remuk tak? Of course. Maaf kan? Maknanya kita dah usaha sebaik mungkin, dia jadi macam gini. Sama juga kalau dalam bisnes, kita dah usaha daripada kosong, kita buat sampai jadi dia million dan sebagainya, lalu dah hancur depan kita. Remuk hati. Sama juga dengan hubungan keluarga, dengan pasangan kita dah usaha dah. Ramai orang datang kat saya kadang yang menikah dan sebagainya. Ustaz, saya dah strive for 10 years, 20 years bersama dengan dia, tapi at last tak jadi juga. Remuk hati, sedih lah. Of course lah sedih. Okay? Jadi antara perkara yang paling menyedihkan adalah apabila benda yang kita usahakan itu kita sendiri nampak kejatuhan dia. Dan inilah Allah SWT tunjukkan kepada Abu Lahab. Semua apa yang dia dah bina sebelum ni, the empire yang dia buat, status yang dia ada, harta yang dia ada, keturunan yang dia ada sebagainya, semuanya hancur yang dia nampak secara depan-depan, hancur. So dia dah tak ada value bila dia mati. Hilang value dia, sampaikan jasad dia pun tak ada orang nak pegang. That is how worse it is happen to Abu Lahab. Okay? Jadi ini pengajaran kepada kita juga. Pengajaran. Jadi satunya adalah kita kena berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kita usaha yang terbaik, kita sebagai mak ayah usaha yang terbaik jadi dapat anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi the rest of it is Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi saya nak highlightkan juga, kalau misal kata contoh, kita dah usaha, benda tu tak jadi. Adakah disebabkan Allah tak suka dengan kita? Tak. Tak. Ini adalah satu ujian. Kita cakap Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Anak dia tak beriman. Kita nak cakap dia bapa yang tak bagus ke? Tak. Kita nak cakap Nabi Ibrahim, anak yang derhaka kepada bapa dia? Tak. Kita nak cakap tentang Nabi Musa, tak balas jasa ke kepada Firaun yang besarkan dia? Tak. So, ini semua ujian daripada Allah. Dan Allah boleh uji sesiapa saja yang Allah nak. Sebab Allah nak test level iman kita macam mana. Jadi walaupun apa yang berlaku kepada keluarga kita, kepada harta kita, kepada pangkat kita, kita kena ingat, okay, ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak test iman. Mungkin orang dah tak boleh terima kita. Mungkin ada keluarga buang. Anak je ni, buang anak. Buang mak ayah. Buang adik-beradik sebagainya. Buanglah. Tak nak. Sebab apa? Lain pandangan, lain ideologi. Kau dah keluar daripada agama, kau dah buat begini dan sebagainya. Ada orang buang kan? Tapi ingat, Allah masih lagi bersama dengan kita. Jadi masih ada peluang untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Abu Lahab, dia dah tak ada peluang taubat dah. Sebab memang dah dilabelkan. Jadi Abu Lahab ni adalah di antara individu yang mana sebelum mati memang dah diceritakan yang dia akan jadi ahli neraka. Dan Abu Lahab ni kan, Lahab kan api kan. Ya, jadi istilahnya dia ni sebagai the hellman. Jadi kan ada Batman, Spiderman kan. Dia adalah hellman. Confirm api neraka. Confirm api neraka. Okay. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Okay. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, okay, dan segala apa yang diusahakannya tak ada maknanya. Tak ada apa-apa manfaat. Nothing. Okay, ma'aghna. Benda ni ada dua style untuk kita baca. Ma'aghna ni sebagai satu informatif
kepada kita, kata hartanya dan apa yang diusahakan dia tu sia-sia, tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Tu satu. Okay? Ataupun ma'agna ni adalah ibarat satu soalan yang sinis, sarcasm. Ma'agna, apa jadi dengan harta dia, apa jadi dengan keturunan dia, apa jadi dengan dengan usaha dia semua, habis, tak ada. Ini satu penghinaan yang Allah, ma'agna, tak ada apa-apa kekayaan pun, padahal dia dikenali sebagai orang kaya, kan. Dan kenapa ada perkataan agna maluhu dengan perkataan kasab? Agna ni kaya, kasab ni usaha. Jadi orang yang usaha tu dapat kekayaan, kan. Jadi nak katakan apa? Sebab dia ada tafsiran mengatakan sebab ada usaha dia, usaha yang halal, ada usaha-usaha yang haram. Kan? Usaha maknanya ada harta yang dia possess, dia dapat sebabkan memang betul dia berniaga. Tapi ada harta yang dia possess sebab dia abuse system. Dia kan treasurer. Jadi dia apa orang kata tu, curi duit rakyat lah istilahnya, kan, atau embezzlement. Dia buat benda tu. Jadi ada harta yang betul dia usaha, ada benda yang dia usaha tu tapi daripada sumber yang salah. Jadi sebab tu Allah ada perkataan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dua benda. Allah boleh kata ma'aghna anhu maluhu, maknanya hartanya tak ada manfaat untuk dia, tapi ada wa ma kasab, sebab apa yang diusahakan. Dia nak katakan dua-dua tu semua hancur. Nothing ever benefits Abu Lahab, even a single thing. Hatta kepada keturunan dia pun tak ada orang kata tu tak ada manfaat. Jadi biasanya orang kalau misal kata dah makin menua, apa yang dia fikirkan adalah legacy yang dia akan tinggalkan. Sama ada legacy tu daripada sudut harta yang dia ada, kan, dia sedekah ke, dia derma ke, ataupun dia bina bangunan atas nama dia, kan, supaya orang masih ingat dia dan sebagainya. Ataupun mungkin daripada sudut anak-anak yang akan teruskan legasi dia, betul tak? Nanti orang selalu cakap macam, oh ni anak pada fulan, ni anak pada fulan sebagainya. Jadi mungkin anak-anak tu akan jadi legasi kepada dia. Ataupun empire yang dia dah bina. Biasanya kalau orang raja-raja yang berpangkat dan sebagainya, dia akan pastikan ada monumen, ada tempat, ada road yang memang ini adalah tempat dia, ini adalah sejarah dia. Dia ada dia punya history dan sebagainya. Jadi Abu Lahab, benda tu semua tak ada. Tak ada orang cakap, oh inilah tempat persemadian Abu Lahab. Tak ada. Kubur tak ada. Rumah tak ada. Rumah Abu Lahab tahu tak? Tak tahu kan kat mana. Kalau kata tentang Nabi SAW, Allah kata dalam Quran apa? Wa rafa'na laka dzikra. Nama kamu akan naik disebut. Okay? Dan Nabi SAW ni, semua tentang Nabi orang masih dapat akses. Kan? Keturunan Nabi masih ada. Tak? Nama Nabi masih harum sampai sekarang, betul tak? Hatta kepada orang yang bukan Arab pun dah sebut nama Nabi SAW. Kita tak ada sebut hari-hari nama Abu Lahab, tak, kan? Kita belajar surah tentang Abu Lahab satu kali, tapi bukan satu zikir yang kita kena baca. Tapi kalau Rasulullah SAW, kalau kita selawat ke atas Nabi, itu kan satu part of zikir. Dan bila kita selawat tu, bukan sahaja kita yang selawat. Bila kita selawat, Allah, malaikat pun akan continue selawat juga. Jadi maknanya namanya disebut. Dan nama Rasulullah SAW ini disebut every single second. Dalam solat seseorang akan sebut nama Nabi. Dalam azan akan sebut nama Nabi. Dan azan ni adalah every minute, kan, dekat lain-lain negeri. Macam contoh tadi subuh, azan dekat Singapura, kemudian azan dekat Malaysia, kemudian azan dekat every parts of Malaysia, kemudian azan dekat Indonesia, azan dekat mana-mana sebagainya. Every single parts of the world sedang melakukan sebutan nama Rasulullah SAW. Tapi tidak ada orang yang buat sama sebutan nama Rasul ni dengan nama yang lain. Nama Abu Lahab ke, nama Abu Jahal dan sebagainya, tak ada. Okay? Jadi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada apa-apa manfaat terhadap diri dia. Sayasla naran dzata lahab, dan dia akan menderita. Dia akan hancur, dia akan menderita, masuk dekat dalam api neraka yang Lahab gunakan. Jadi maknanya Abu Lahab digunakan dengan nama neraka Lahab. Dia masuk dan dia akan merasakan api yang semarak. Kalau misal kata dekat dunia ni dia selalu panas baran dengan orang, sekarang ni dia kena panas baran dengan api panas. Api tu dia panas baran. Faham tak? Macam mana api panas baran? Sebab ada api yang stagnan. Macam contoh kalau kita kat rumah ada candle yang tu kan, aroma terapi apa. Tu kan api dia tu kecil, dia tak menyala-nyala. Tapi ada api yang menyala.
Kalau misalnya kita tak jaga betul, dia akan bakar tempat lain, bakar. So itu namanya lahab. Jadi api dekat neraka ni pun dia macam ada macam figur. Ada api yang macam rimau, macam nak attack. Dia bukan just api macam itu menyala, dia macam api tu nak attack. Jadi Zatul Lahab ni api yang menyala-nyala. Bila datang Abu Lahab datang ni, datang nyala-nyala dekat Abu Lahab sebab dia panas baran. Sebab dia panas baran. Dan dia bukan api yang merah-merah hitam, yang macam gelap malap dan sebagainya. Tak, dia api yang spark. Jadi ini yang betul-betul panas. Betul-betul panas. Okay? Itu namanya sayaslah naron zatal lahab. Okay. Jadi saya dah cakap tentang tangannya, saya cerita tentang tangannya, dah cerita tentang perkataan tab, dan kita dah cakap tentang Abu Lahab ni, sejarah dia adalah pakcik Nabi, dia adalah jiran Nabi, dia adalah anaknya kahwin dengan anak Nabi SAW. Cerita sedikit pasal anak dia. Jadi Abu Lahab pernah bagi tahu kepada anak dia. Sebab kenapa anak Nabi kahwin dengan anak Abu Lahab? Sebab ni adalah sebelum Islam. This is sebelum Islam. Okay, jadi mereka berkahwin. Dan it's a normal tradition yang mana mereka kahwin, most of it is a family members. The tribes itself lah. Maknanya kahwin dengan satu kampung. Dia kahwin dengan dia. Kan, ni pakcik ya, ni, lepas tu ni kahwin, sebagainya. Okay. Jadi, anak Nabi SAW, Ummu Kalsum dengan Ruqayyah kahwin dengan anak Abu Lahab. Jadi bila Nabi SAW dah declare dia sebagai seorang Nabi, Abu Lahab marah sangat sehingga kan dia cakap dengan anak-anak dia. Dia cakap, aku tak nak tengok muka korang lagi selagi engkau tak talakkan anak Muhammad. Jadi makna dia paksa anak lelaki ni semua ceraikan isteri dia. Jadi dan anak-anak dia pula dia support bapak dia. Jadi apa dia buat? Ada sejarah cerita salah satu daripada anak lelaki Abu Lahab datang kepada Nabi SAW, kan? Dia datang, dia cakap, Muhammad, aku dustakan apa yang kau sampaikan. Maknanya aku dustakan Quran. Aku dusta kepada surah An-Najm. Dia ceritakan surah An-Najm. Okay? Kemudian aku talakkan isteri aku. Dan kemudian dia ludah depan Nabi SAW. Dia ludah, kemudian kata, aku talakkan di sini. Nah, ambil balik anak kau macam ni. Something like that. Okay? Dan ini adalah siapa? Anak menantu. Okay? Anak menantu. So anak menantu ni datang dekat bapak mertua, cakap, aku kira tak terima apa yang kau bawa, iaitu Quran. Ini anak kau pergi ambil balik, tu dia ludah, tu dia jalan. So macam dia support apa yang bapak dia buat. Support bapak dia buat. Dan ini apa yang dilalui oleh Nabi SAW. Nabi bukan saja dihina daripada orang luar, dia dihina oleh orang dalam. Pakcik dia, anak menantu dia, kan? Dan orang yang lebih rapat dengan kita, kalau buat kita sakit, dia punya luka dia lebih dalam, lebih dahsyat. Not even kalau misalnya kata nak bandingkan antara kalau kita pergi perang dan kita luka badan kita dengan kata-kata yang keluar daripada ahli keluarga kita yang kesat, itu yang lebih sakit, kan? Itu yang sampai bawa ambil mati. Ini yang dilalui oleh Nabi SAW. Jadi kita kena ingat, Nabi SAW ni bukan saja di physically rasa sakit sebabkan perang dan sebagainya, tak, tapi emotionally rasa sedih, kan? Tapi Nabi tetap teruskan perjuangan. Dan biasanya macam ini. Dan ada juga kalau kita belajar dakwah Nabi ni, dia ada yang dapat dihalang secara terang-terangan. Tapi ada juga ada yang dihalang secara lembut. Ada istilahnya macam good cop, bad cop lah. Good cop, bad cop. Jadi ada orang yang macam attack betul-betul, attack Nabi. Macam Abu Lahab attack Nabi betul-betul. Okay? Tapi ada datang dengan Nabi dalam cara yang lembut. Dia datang kepada Nabi, contohnya dia kata macam ni, Muhammad, ni nak berbual sikit lah dengan kau. Kita kan satu kampung kan, aku berbual sikit lah. Okay? Dulu, semua orang suka kau. Semua orang suka kau. Tapi bila kau dah ajar benda Quran ni kan, tiba-tiba kau tengok tak, orang semua dah start tak suka kau. Hidup kau dah susah, kau nak niaga pun susah, kau nak makan pun susah. Mungkin bukan kita, mungkin kau kot. Try check lah. Bila orang cakap macam itu, they can create doubts, kan? Macam, betul juga asal aku buat semua orang tak suka. Kita akan rasa macam curiga, kan? Sebab tu Allah turunkan surah Taha.
Kan, Taha ma anzalna hadzal Qur'ana litashqa. Al-Quran ni turun bukan nak memberatkan hidup kau. Tapi dia adalah tazkiratan. Adalah sebagai satu nasihat, sebagai satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi, memang akan ada orang datang kat tu cakap lembut-lembut. Cakap lembut-lembut. Kira ada yang katakan the worst of enemy Nabi SAW, Abu Lahab. Tapi ada juga enemy Nabi ni, dia it's not just about tapi dia ada respect. Dia enemy tapi dia ada respect. Antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal, okay, dia bukan pakcik, Nabi. Tapi Abu Jahal ni kira macam a respected enemy lah. Macam walaupun dia adalah musuh, tapi dia ada that good quality. Dan Allah ceritakan Abu Jahal dalam Quran juga. Dalam ayat ara'aita in kana 'alal huda atau amara bit taqwa. Kan? Engkau tak nampak ke orang yang mungkin akan ambil hidayah? Mungkin akan ambil hidayah. Jadi bermakna Abu Jahal ni dia ada that quality, boleh jadi orang Islam yang bagus. Dan Nabi SAW pun doakan kan? Nabi doakan antara dua Amr ni, satu masuk Islam. Antara dua Amr. Satu adalah Amr tu Abu Jahal. Namanya Amr. Iaitu Umar bin Khattab. Jadi Allah pilih Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi maknanya Abu Jahal ada quality jadi orang Islam yang bagus. Sebab walaupun dia musuh Nabi, tapi dia ada respect terhadap Nabi, apa yang Nabi bawa dan sebagainya. So it's not like macam Abu Lahab. Abu Lahab ni dia attack terus. Physically, emotionally, kan, religious, semua dia attack. Tapi kalau Abu Jahal dia politik sikit. Politik sikit. Tapi dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Jadi nak katakan Nabi faced with a lot of criticism inside and outside. Inside and outside. Maknanya family members pun ada yang attack, orang luar pun ada yang attack. Okay. So tu cerita tentang Abu Lahab dan juga anak dia. Sekarang ni kita masuk kepada isteri dia, wamra'atuhu. Okay. Dalam Quran pun Allah ada gunakan perkataan kalau isteri ada perkataan zauj, ada perkataan imra'ah. Dan biasanya kalau digunakan perkataan zauj ni adalah isteri yang baik. Kalau imra'ah biasanya isteri yang tak baik. Imra'ah maknanya kira macam isteri yang tak baik. Sebab tu kalau isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut digunakan perkataan imra'ah. Imra'atan Nuh, imra'atan Lut. Okay. Tapi kalau yang isteri baik digunakan perkataan zauj. Zaujah ni kan, itu gunakan perkataan zauj kan. Tapi ni gunakan imra'ah, tu satu. Dan isterinya ni namanya Urwah. Okay. Urwah ni dia adalah macam mana dia biasanya kalau kita ada satu pepatah Inggeris dia kata apa? If every successful man ada behind him ada successful woman kan. Successful woman. So this is Urwah. Okay? Isteri Abu Lahab. Dia memang support daripada belakang. Dia support dari belakang. Dan saya kata Abu Lahab ni adalah orang kaya kan. Orang kaya, lavish lifestyle, orang yang ada pangkat, orang yang berpengaruh, influence. Lepas tu dia intimidating dan sebagainya. Isterinya pun lebih kurang macam itu. Okay. Dan kalau kita tengok biasanya dalam kehidupan suami isteri, kita tak cakap kita lah kita cakap contoh. Kalau misalnya kata suami ni orang yang successful man, okay, macam mana kita nak tahu dia successful? Biasanya kita tengok isteri dia. Jadi kalau lelaki, contohnya dia nak tunjukkan dia successful, kadang-kadang dia tak tunjukkan daripada sudut pakaian dia, kan? Tapi macam mana kita nak tahu dia kaya? Kita tengok isteri dia. Isteri dia pakai beg apa? Isteri dia rantai emas dia berapa banyak? Faham tak? Cakap, oh ni suami dia mesti kaya. Betul tak? Selalunya perhiasan wise adalah isteri. So Abu Lahab ni dia memang kaya. Tapi macam mana nak tahu dia kaya? Tengok isteri dia. Faham tak? Dan orang yang berpangkat tinggi, the elites dalam Quran pun kita nak tengok macam ni. Ada wanita-wanita yang Allah ceritakan dalam Quran, dia adalah yang elites, atas. Ni kira macam datin-datinnya level. Okay? Kita bukan datin-datinnya level, kita tak faham. Tapi kalau datin-datinnya level, dia bila duduk tu, dia punya cara communicate tu ada lain sikit lah. Dia ada dia punya hint dia. Sebab dia status atas, dia tak akan deal dengan orang yang status bawah. Okay, contohlah.
Macam mana orang yang berpangkat atas ni dia layan contohnya orang yang buka kereta dia ataupun dia punya servant dan sebagainya. Tu kat situ atau status yang berbeza. Dan dia tak akan duduk dengan orang-orang yang level bawah. Sebab saya kadang-kadang pernah pergi macam majlis-majlis yang orang ada pangkat tinggi, pangkat rendah sebagainya kan. Jadi kalau misal kata orang yang pangkat tinggi bila duduk dengan saya berbual, saya tak boleh vibe sebab dia pun tak boleh vibe dengan saya pun tak boleh vibe dengan dia. Sebab dia dah lain level. Cakap, dia macam alamak ni ustaz ni kecil-kecil lah. Jadi dia dah tak boleh nak berbual. So this is different levelnya kind, okay. Even kalau misal kata dalam surah Yusuf, kalau kita belajar surah Yusuf, kan ada isteri Al-Aziz yang goda Nabi Yusuf kan? Goda Nabi Yusuf. Kemudian kan bila suaminya dapat tahu, Al-Aziz tu sendiri dapat tahu yang isterinya goda, kemudian dia katakan apa? Korang perempuan ni semua, korang perempuan semua sama kan. Dia bukan cakap semua perempuan sama, tak. Tapi perempuan of that elite level. Maknanya this datin-datin ni, korang semua problem. Memang suka kacau orang. Faham tak? So tu tafsiran yang nak ceritakan. Jadi kalau kita cakap dalam Quran tu Allah kata semua perempuan sama, tak. This elite level. Sebab tu bila dia panggil perempuan kawan-kawan yang lain datin-datin, lepas tu tengok Nabi Yusuf terpotong tangan, yang tu cerita dia. Okay? Itu sebab this is the elites. Yang diorang ada that lifestyle, miang, tengok lelaki handsome, this is the level. So bila dia kata this is perempuan-perempuan ni semua gitu. Jadi ni nak katakan dia elite level atas. Dan dia support apa yang Abu Lahab buat. Sebab apa? Sebab Abu Lahab yang support kehidupan dia, lifestyle dia. Dia dapat contohnya beg mahal ke, pakai rantai emas mahal ke dan sebagainya. Dia pakai sebabkan apa yang Abu Lahab buat. Kalau misal kata Nabi SAW cakap dakwah dia kul huwallahu ahad, maknanya semua bisnes Abu Lahab akan lingkup. Bila bisnes Abu Lahab lingkup, kehidupan dia pun akan berubah, betul tak? Jadi sebab tu dia support suaminya daripada belakang. Jadi dia bukan saja support suami dia sendiri pergi attack Nabi SAW. Dan dia yang gelarkan nama Nabi ni bukan Muhammad tapi Muzammam. Muhammad maknanya yang terpuji. Kalau Muzammam yang terhina. Kita cakap, Muzammam. Itu dia datang kat Nabi SAW. Okay? Jadi ini adalah isteri Abu Lahab. Wa imra'atuhu. Dan saya dah katakan dia lifestyle dia yang bahagian atas, elite level. Tapi Allah gambarkan isterinya ni adalah hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Dia adalah wanita pemunggah kayu api ataupun pemikul kayu api. Okay. Kayu api ni dia adalah di antara kerja yang paling rendah. Low class level. Dia kan high class. Allah kutuk dia adalah low class lady. Low class lady. Maknanya kau bawa kayu api je. Baby. Bawa kayu api maknanya start a fire. Jadi samalah Abu Lahab kan api. Jadi macam mana Abu Lahab dapat dia punya spark? Sebab dia yang jolok-jolok. Jolok-jolok. Jadi istilahnya macam gini. Abu Lahab ni dia kira the face kan, yang tukang jolok, kau cakap ni. Ni lah isteri dia. Jolok. Muhammad cakap gini, kau cakap gini. Dia tukang jolok. Apa nama dia? Dia ada term dia. Batu api. Dia lah. Hammalatul hatab. Dia yang Okay. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab dia, kalau tadi saya kata kayu api ni dia pemikul kan, pemikul kayu api maknanya dia angkat. Kalau bahasa Arab dia kata angkat tu namanya hamilah. Hamil ni orang yang contoh kalau isteri pregnant, dia kata dia hamil kan. Wanita tu hamil so dia carry baby, betul tak? Jadi kalau hamil maknanya kalau dia hamil kayu api, maknanya dia bawa lah kayu api tu. Tapi Allah tak gunakan hamil, Allah guna perkataan hammalah. Hamma ada syiddah itu, hamma. Okay, hammal. Hammal. Kalau bahasa Arab, kalau dia ada syiddah, maknanya dia adalah sesuatu yang buat over and over and over again. Okay, contohnya Allah gunakan perkataan khabbaz. Khabbaz ni baker, buat roti. Mana orang buat roti bukan satu kali kan, dia buat roti. Banyak kali. Okay, itu namanya khabbaz. Okay. Jadi nama-nama Allah pun macam itu. Kalau ada syiddah kayak itu, maknanya dia berulang-ulang. Contoh Allah At-Tawwab. At-Tawwab maknanya Allah
menerima taubat all over again, over and over and over. Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab ni maknanya Allah yang memberi, beri dan beri dan beri dan beri. Minta kita beri. Itu Allah. Okey, kalau kita manusia, Nabi kata kita adalah kullu bani Adam khata'. Selalu buat salah. Over and over again. Jadi ada syiddah itu maknanya over and over again. Jadi kalau hamal maknanya dia angkat. Jadi maknanya dia tak stop buat. Jadi gambaran ni orang yang bawa kayu api ni, dia ambil kayu api, dia pergi bakar, dia pergi lagi ambil, dia pergi lagi bakar, dia pergi lagi ambil, dia pergi lagi bakar. Itu je dia buat. Dan bila orang buat over and over again, maknanya dia akan lebih bagus dalam kerja tu ke ataupun lebih tak bagus? Lebih bagus lah kan? Macam contoh orang yang buat roti, kan? Khabbas kan? Satu kali dia buat roti, kemudian nanti dia akan baikkan lagi, dia akan baguskan lagi. Lama-lama dia jadi expert dalam buat roti. Okay? Maknanya sekarang ni dia bukan saja ambil kayu dia ni, dia sampai tahu kayu apa yang bagus untuk dibakar. Ini kayu bagusnya, orang kalau yang ni lah pergi hutan, pergi potong kayu balak ke apa, cakap ni bagus, ni tak bagus, ni kayu basah ni kayu apa, dia yang expert. Jadi dia daripada high class level jadi the low class level of lady. Allah kutuk dia, hammalatul hatab. Dan satu lagi ni technical sikit lah, tapi saya kena kongsikan. Allah kata hammalata tal hatab. Dia fathah kata. Okay. Kalau misalnya kata fathah tu is an equivalent of exclamation mark. Isteri dia bawa kayu api. Tukang bawa kayu api. Macam dia ni macam satu hinaan, Allah letak exclamation mark. Sebab dalam Quran dia tak ada exclamation mark, tapi ada exclamation mark, ada surah apa? Ada surah fathah dia. Contohnya Allah kata dalam Quran, wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Kan tu kan cerita tentang Nabi Soleh kan? Nabi Soleh cakap ini unta Allah. Jangan kacau. Dia high voice. Kita kalau berbual dengan orang, macam kita nak tahu benda tu serius, kita akan high voice. Benda ni jangan kacau. Kan gitu. Ini aku punya. Bila high voice maknanya benda tu serius. Jadi ni bila isteri wa imra'atuhu hammalatul hatab. Isteri dia ni tukang bawa kayu api. So itu maksudnya tu. Dia macam satu hinaan yang keras yang Allah berikan kepada isterinya. Hammalatul hatab. Pemunggah kayu api. Okay. Jadi gambarannya macam gini. Neraka adalah tempat bakar. Jadi siapa yang kasih fuel? Isteri dia lah. Jadi Abu Lahab ni dia akan terus membakar dekat api neraka. Dia akan terus membakar dalam api neraka. Tapi siapa yang bakar suami dia tu adalah isteri dia. Dia yang ulur dan dia makin bakar. Dan itu adalah kehidupan dia. Sebab apa? Dekat dunia itulah yang dia buat. Dia cuba fuel the fire of Rasulullah SAW. Kan? Mereka buat kempen untuk nak jatuhkan Nabi. Dan dia terus-menerus support apa yang Abu Lahab buat. Dan dia memberikan kayu api. Jadi dekat neraka Allah kata kau yang akan jadi kayu api kepada suami kau sendiri. Itu wa imra'atuhu hammalatul hatab. Fi jidha hablum min masad. Dan dekat lehernya, okey, dekat lehernya ni ada tali yang dipintal. Okey. Satu perkataan jid. Jid ni maknanya tali leher. Dan tali leher ni kalau ikut kepada sejarah orang-orang Arab dan ulama dalam tafsir pun ada ceritakan, kat sini adalah an semblance of beauty for the lady. Sebab kat sini kita letak tali leher kita kan untuk wanita. Jadi kalau orang Arab, dia how they romanticize ataupun mereka rasa macam wanita ni cantik sebab apa? Dia pakai necklace yang cantik. That's how they see beauty lah. That's how they see beauty. So bila pakai rantai ni, benda yang terikat dekat leher, this is a semblance of beauty, kecantikan. Okay. Dan Allah kata dekat tali lehernya isterinya Abu Lahab ni sebab apa? Sebab dia pernah dalam satu masa tu dia ambil dia punya rantai. Dan rantai yang antara rantai tu mahal adalah pearl mutiara kan, mutiara yang putih tu semua. Okay. Jadi siapa yang ada pearl tu maknanya orang kaya lah, in that sense lah. Okay. Dia cakap dengan orang ramai, kata ini benda aku akan jual
Aku akan jual dan duit tu aku akan buat untuk jatuhkan Muhammad. Maknanya aku akan build a campaign untuk jatuhkan Muhammad dengan dia punya possession yang paling mahal, which is dia punya pearl, dia punya mutiara dia. This is what she did. Fiji Diha. Jadi Allah kutuk dia, kata dekat lehernya tu ada tali yang memuntal. Maksud habl kat sini maknanya habl dia adalah dia satu word yang positif. Macam hablum minallah, hablum minan nas, kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi tali Allah, tali dengan Allah, tali dengan manusia. Habl ni juga dimaksudkan sebagai Quran, sebab kita kena berpegang kepada Al-Quran macam mana kita berpegang dengan Allah SWT. Tapi kat sini Allah gunakan perkataan habl kat sini untuk satu benda yang negatif, iaitu dalam isterinya Abu Lahab ni dia pakai satu tali. Dan tali yang masad kat sini kita tali yang pintal. Saya kasih contoh macam kita bina bangunan ni. Bangunan ni dia ada berapa 5 tingkat, 6 tingkat contohnya, ataupun kata 10 tingkat. Untuk bangunan ni remain stable, dia ada apa orang kata tu, foundation dia kan, structure dia. Dan macam mana structure ni nak kuat adalah apabila kita ikat dia dengan baik. Dan biasanya dia bukan sekadar tali rafiah kan, dia tali yang besi. Kan, tali yang besi tu yang kita ikat sampaikan dia betul-betul maintain. Jadi kalau misal kata macam kalau bangunan tu terbakar, tapi kalau talinya tu kuat, bangunan tu tak akan runtuh sebab foundation dia kuat. So tu namanya tali tu masad. Tali yang dipintal dengan bagus. Tali pintal. Tapi kalau misal kata tali tu tak diikat dengan sempurna, maka kalau dia putus, yang lain semua akan runtuh, akan jatuh. Itu namanya masad. Masad ni maknanya satu pintalan yang kuat. Ada juga terjemah nak dikatakan tali kat sini bukan bermaksud tali, tapi dia bermaksud leher, apa orang kata tu, urat saraf dekat bahagian ni, tengkuk. Urat saraf yang tengkuk. Sebab urat saraf sinilah yang membuatkan kita boleh berbual, betul tak? Kan? So, kenapa suara boleh keluar? Sebab tali kat dalam ni semua jalan dengan betul. Kita punya urat-urat saraf jalan dengan betul. Tapi kalau urat saraf kita kalau terpintal, suara tak keluar. Apa kesalahan isteri Abu Lahab? Bicara dia. Dia banyak cakap. Dia banyak songih. Dia banyak cakap benda-benda palsu sebagainya. Jadi istilahnya Allah kata, kan, akhirat tu, dia punya uratnya tu terpintal sehingga kan dia tak boleh bersuara. Jadi nak katakan azab yang Allah berikan adalah sama dengan apa yang mereka buat. Sebabkan kesalahan mereka disebabkan lidah mereka. Jadi Allah attack lidah dia. Jadi maknanya dia tak boleh berbual lah. Masuk tali juga, kalau misalnya kita pakai tali, kalau kita pintal betul-betul, apa jadi? Tercekik kan? Bila tercekik tak boleh berbual kan? Ini yang berlaku kepada isterinya Abu Lahab. Jadi sebab tu Fiji diha hablum min masad. Dia ada dapat tali, yang talinya ni kira istilahnya, kalau tali yang tadi saya katakan bangunan tali besi yang dia kuat kan, bangunan tak akan runtuh sebagainya. Jadi nak katakan dia ni tak akan runtuh dekat dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia ada tali yang fire resistant dan dia kena hantar kayu api. Jadi dia all the way kena seksa. Mungkin dia kena seksa tapi tali tu all the way maintain dia kuat. Nak tunjukkan dahsyat yang Allah SWT berikan kepada isteri Abu Lahab. Okay? Jadi itu nak tunjukkan betapa hinanya kedua-dua manusia ni. Jadi nak katakan macam ni. Hubungan suami isteri ni sebenarnya dia adalah hubungan yang membawa kepada kebaikan. Maknanya suami dan isteri kena berusaha sama-sama untuk jadi orang yang soleh-solehah dan membina keluarga menjadi orang yang baik. Itu tugas kita lah, suami isteri, pasangan kan. Okay? Jadi dalam mesej yang saya hantar semalam tu, dikatakan dalam Quran ada 4 cerita wanita dengan pasangan dia yang mempunyai environment yang berbeza-beza. Okay? Contohnya Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam ni dia tak ada pasangan suami, tapi dia ada keluarga yang baik. So maknanya she's a good woman in a good household. Ali Imran. Maknanya dia Nabi Zakaria jaga dia dan sebagainya, betul tak? Okay? Jadi she's a good woman, maknanya orang yang baik, orang yang solehah, berada dalam keluarga yang baik. Okay? Tapi ada juga
wanita yang baik tapi berada dalam environment yang tak baik, which is Asia radhiyallahu anha, isteri Firaun. Firaun ni orang yang paling zalim. Kalau nak bandingkan, kira kita katakan Abu Lahab ni, Abu Lahab is the Firaun of the Quraysh time. Dia Firaun of the Quraysh time. Jadi Firaun ni adalah orang yang dahsyat, tapi isteri ni orang solehah. Isterinya orang solehah. Dia sendiri doa pada Allah SWT kan dia tak boleh lari daripada tempat dia. Dia tak boleh lari dari tempat dia. Dia terus menerus jadi isteri kepada Firaun, tapi dia doa pada Allah, at least kasih aku rumah dekat syurga. Dia diuji dekat dunia, dapat suami macam gitu, suami macam Firaun, okay? Tapi dia doa pada Allah agar dia walaupun tak selamat dekat dunia, tapi dia selamat dekat syurga, dekat akhirat. Okay? Dan saya selalu tekankan juga, janganlah kita nak labelkan suami kita ni macam Firaun. Tak ada suami macam Firaun. Firaun saja perangai dia macam Firaun. Okay? Sebab jauh beza. Okay? Kalau suami kita zalim macam mana pun, dia tak Firaun lah. Dia tak Firaun. Tapi dia mungkin bawah sikit lah. Bawah sikit. Okay. Jadi ada good woman in a good environment, good household. Good woman in a bad environment, iaitu Asia, isteri Firaun. Ada bad woman in a good environment. Isterinya Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Dia adalah isteri Nabi, tapi tak beriman. Isteri Nabi tu. Apa lagi good environment yang kita perlu ada selain daripada kita ni adalah isteri Nabi. Itu kan. Tapi tetap tak beriman. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Jadi ini dihina dalam Quran. Okay? Dan ada yang lagi teruk lagi, bad woman, bad household. Isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab. Okay. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah, kan, environment dia tidak membantu 100%. Dia mungkin ada bantu sikit. Tapi for us to be good, doesn't necessarily be in a good environment. Kita selalu mendambakan dapat environment yang bagus, supaya dapat bina anak-anak yang bagus. Tak semestinya. Nabi Yusuf, dia membesar kat mana? Dia membesar kat negeri orang. Dia masuk dalam penjara. Tapi adakah dia ni anak yang tak bagus? Tak. So, jangan salahkan environment. Jadi, bermakna, kita macam mana pun, kita boleh keluar daripada environment yang tak baik untuk jadi orang baik. So, environment not the problem. It's our heart is the problem. Okay? Saya ada satu kenalan yang dia dibesarkan dekat rumah sewa. Okay? Boleh dikatakan most of his family members are addicts. Okay? Dan dia hari-hari dia nampak benda tu berlaku depan mata dia. Kan, jiran-jiran dia gaduh laki bini, pukul bantai, addict, kan. Apa-apa semualah dia nampak. Dan dia hidup dekat tempat tu. Dia hidup kat situ. Okay? Bapak dia kira lari rumah lah apa sebagainya kan. Ada adiknya pun dah ada masuk dalam sebab drugs sebagainya. Tapi dia tak jadi baik. Dia tak jadi jahat. Dia tak pernah involve benda tu. Tak pernah involve. Malahan dia daripada kecil tu dia ada macam minat untuk jadi so-called macam jadi ustaz, jadi orang yang menguruskan jenazah sebagainya. Macam tu. Lepas tu sekarang ni apa yang dia buat, every day dia buat dakwah. Dia buat dakwah pada orang. Dan dia boleh jadi baik. So, tak mustahil benda tu boleh berlaku. Dan saya juga ada kenalan yang memang mak bapak ni orang kalau bahasa kita lah, mak bapak religious. Kan, mak bapak strict. Semayang jemaah, pergi masjid, baca Quran ramai-ramai, bangun subuh jemaah, khatam Quran, strict. Anak jadi lain. Ada juga. So environment dia may help, tapi that's not the ultimate thing. Yang kita boleh dapat bantuan tu sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang. Jadi minta Allah hidayah. Okay? Kita boleh bantu semampu mungkin, kita berikan environment yang baik. Tapi kalau misalnya kata tak menjadi, jangan salahkan diri sendiri. Ada orang selalu macam salahkan diri sendiri. Saya ni bapa tak baik ke, saya mak ni tak baik ke, anak saya jadi macam gini. Tak, itu ujian yang Allah berikan kepada awak.
Bila awak diuji macam gini, sedikit sebanyak Allah nak bagi awak rasa macam mana Nabi Nuh rasa, macam mana Nabi Muhammad SAW rasa, macam mana Nabi Ibrahim rasa, sebagainya. Don't worry, you are in the righteous place. Kalau niat kita betul lah, niat kita betul. Itu adalah ujian. Tapi kita kena tengok juga macam mana Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW deal dengan orang-orang macam ni. Nabi Nuh, anaknya ni tak beriman, Nabi Nuh ada marah ada tak dalam Quran? Tak ada. Malahan dia panggil, ya bunaya, anakku, aku sayang, aku cinta. Nabi Ibrahim, bapak dia halau dia keluar, bapak dia yang suruh orang campak dia dalam api. Apa dia reply dengan bapak dia? Ya abati, bapak aku yang aku respect, hormat. It's okay. You don't believe me, it's okay. I move now. Tapi tetap doakan yang terbaik pada bapak dia. So this is the notion yang kita kena faham. Nabi Muhammad SAW pun dalam Al-Quran kita baca, semua dakwah Nabi ni adalah rahmah, 100% rahmah. Tapi bila kita baca ayat-ayat ni, keras betul. Sebab ni bukan kata-kata Nabi, ni kata-kata Allah. Allah bila berbicara sebagai Tuhan, Nabi SAW sampaikan sebagai hamba. Nabi sampaikan sebagai hamba. Nabi bukan Tuhan. Jadi sebab tu ada kul ya ayyuhal kafirun. Bukan ya ayyuhal kafirun terus. Sebab tu datang daripada Allah. Allah yang berbicara dengan manusia yang keras macam itu. Tapi bila dakwah Nabi adalah rahmah 100%. Rahmah 100%. Bila cerita Abu Lahab ni, Nabi tetap berurusan baik dengan Abu Lahab, berurusan baik dengan orang-orang lain. Tapi ada masa yang Nabi firm dengan decision dia, kata, tak, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Engkau tak akan sembah apa yang aku sembah. Dia firm, tapi dia still show rahmah kepada orang. Okay? Jadi dalam masa yang sama juga, bila kita belajar ni, kita jangan lepas ni, oh ini Abu Lahab, ni Abu Lahab. Tak, tengok kepada diri kita sendiri. Kita ada perangai macam Abu Lahab ke tak? Kita ni ada perangai macam isteri Abu Lahab ke tak? Itu yang kita perlu belajar. Kalau misalnya kata ada, na'udzubillah, kita doa agar Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat tersebut. Kita minta ampun kepada Allah SWT dan kita perbaiki diri. Okay? Dan ini bukan adalah license untuk kita nak bagi tahu, oh ni dia, oh ni dah, ni Abu Lahab, ni Fir'aun, ni Namrud, ni apa dan sebagainya. Tapi dalam muhasabah kepada diri kita, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.